Kita cikgu sekolah. Normal lah, sekolah mana pun, walau sekolah asrama penuh, walau sekolah agama sekalipun, nakai ni ada. Budak nakai ni ada. Kalau semua guru dalam sekolah tu sumpah budak tu, jadi elok dah dia? Tak ada elok dah dia. Dia kata dia tak ada guna. Semua orang kata dia jahat. Kita tak bagi harapan untuk dia untuk jadi baik. Sama macam tu. Islam ajar apa? Bagi harapan dekat dia. Walau dia nakai, dia jahat, dia macam-macam benda buat di sekolah, dia tahu kata ada orang sayang kat dia lagi. Ada orang boleh panggil dia mai duduk, boleh sembang elok-elok dekat dia, boleh nasihat dia, boleh cakap. Mana tahu satu hari ada satu orang punya cakap tu masuk dalam hati dia, berubah dia. Islam ni satu agama yang sentiasa bagi peluang, bagi ruang kepada orang untuk berubah. Sentiasa buka ruang untuk orang berubah. Dan Islam bukan agama yang nak hukum orang, nak bagi korang tu jahanam daripada atas dunia sampai akhirat dia jahanam. No. Ini dakwah. Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.